6 lelaki termasuk 3 beradik didakwa di Mahkamah Session Seremban pada Jumaat atas pertuduhan menyebabkan cedera parah terhadap 3 lelaki di hadapan sebuah restoran di Lukut, Port Dickson bulan lalu. Tertuduh K.A. Yogenteren, 31 tahun, K.A. Kugenteren, 26 tahun, K.A. Sinial Kumar, 24 tahun, S. Satya Murti, 29 tahun, K. Muniswaran, 21 tahun dan A. Shellen, 27 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah bagi kesemua pertuduhan. Kesemua tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera parah terhadap 3 lelaki berusia 36, 31 dan 43 tahun dengan menetaknya menggunakan senjata parang. Kesalahan dilakukan pada 27 Disember 2025 di hadapan sebuah restoran di Bandar Baru Lukut, Taman Aman, Port Dickson. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang sama dan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Peguam Paul Krishna Raja dan S. Kartikeyan memohon jaminan minimum bagi kesemua tertuduh kerana mereka dari keluarga miskin. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan RM8,000 setiap tertuduh bagi kesemua pertuduhan dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 11 Mac depan.